Kepada peminat-peminat earbud, sila berkumpul dekat sini. Hari ini aku akan reviewkan satu lagi earbud jenama Lenovo X16. Tanpa masa lagi, jom kita buka tengok dalam kotak earbud ini. Okey, sebelum itu korang akan dapat charger Type-C untuk korang cas earbud ini, dan kemudian user manual, dan terakhir earbud. Wow, menarik lah. Dia punya bentuk design dah memang sangat menarik guys. Okay, dekat depan ni adalah button untuk bateri. Apabila bateri korang kurang, dia akan tunjuk dekat sini. Okay, kita akan buka. Wow, menarik guys. Dalaman dia nampak memang premium lah. Ni dah bentuk body dah. Jenama Lenovo. Speaker dah. Tak sabar ni untuk test tengok earbud ni. Alright guys, tanpa masa lagi, jom kita test tengok earbud ThinkPlus X16 Lenovo ini. Wow, masuk saja ke dalam telinga, memang dia akan bunyi berdentu. Tu belum lagi korang dengar lagu. Kalau korang dengar lagu, memang cukup padu. Jom kita test tengok dengar lagu menggunakan earbud Lenovo X16 ini. Oh, memang terbaik guys. Kalau korang menggunakan earbud X16 jenama Lenovo ini, dia punya speaker dia memang ada bass dan juga stereo dia memang cukup padu babe. Dia sesuai untuk korang main game, dengar lagu, tengok movie dan lain-lain lagi aktiviti yang korang gunakan earbud ini. Macam mana korang nak dapatkan earbud X16 Lenovo ini? Korang boleh saja klik dekat beg kuning yang berada di dalam video TikTok ini.